Kerja kat Singapura gaji tinggi, tapi korang ingat senang ke? Bayangkan setiap hari beratus ribu orang lalu tambak Johor dan juga laluan kedua nak masuk Malaysia. Laluan yang paling sibuk dekat dunia. Nak urus orang keluar masuk ni bukan senang. Tapi sekarang proses immigration dah makin maju. Contoh paling simple, AutoGate. Dulu AutoGate ni untuk rakyat Malaysia je. Tapi sekarang dah buka kepada 63 buah negara. Diplomat dan juga family dia pun boleh guna AutoGate yang sama. Waiting time boleh menurun sehingga 40%. Untuk yang bawa motor pula lagi jam. Tapi lepas ni ada face recognition. Dengan teknologi, semua sistem ni dah makin pantas. Malaysia juga buka jalan untuk tarik pelabur dan juga orang kaya dunia melalui PAS Pelabur, PVIP sampai 20 tahun duduk kat Malaysia. Plus program Rumah Malaysia Keduaku dan juga pelancongan perubatan dah memang jana 2 bilion setahun. Tak peliklah sekarang ni pasport Malaysia dah jadi nombor 12 terkuat dalam dunia. Boleh travel sampai 181 negara. Semua ni bukti immigration bukan setakat jaga sempadan, tapi pemudah cara pembangunan ekonomi dan juga negara. Kalau korang yang memang kerja ulang alik ke negara seberang dan nak tahu lebih lanjut pasal inisiatif ni, boleh cek dekat laman rasmi Jabatan Immigration. Malaysia sekarang ni bukan sahaja selamat, tapi juga destinasi untuk pelancong dan juga pelabur.